Kalau dipertua, Yang Berhormat Macang bertanya mengenai isu ketiadaan peruntukan atau pindaan pertukaran bagi mereka yang melakukan kesalahan dalam urusan pendaftaran pemilih seperti mendaftarkan orang yang bukan saya ingat Yang Hormat tu sendiri tak confident jawapan tu. Lebih yang sekali. Yang Hormat sendiri pun tak begitu yakin jawapan tu sebab yang sebut istilah meragui itu SPR. Yang menyatakan nama itu tak masuk dalam senarai warga negara Jabatan Pendaftaran Negara. Bagaimana boleh SPR sebut istilah itu ragu? Kalau Jabatan Pendaftaran Negara kata tidak termasuk, tidak tersenarai, maknanya bukan warga negara. SPR patut terimalah penjelasan Jabatan Pendaftaran Negara, tapi dia pilih untuk kata ragu. Dan ikut undang-undang, dia tidak berhak memadamkan atau membatalkan nama pengundi ragu. Itu saya tidak anggap jawapan SPR itu sebagai honest. Terima kasih. Saya rasa Yang Berhormat ini kena faham bahawa daripada segi undang-undang hanya ada 2 kriteria saja di mana pihak SPR dapat memastikan nama itu boleh ditukar, iaitu atas kematian ataupun apabila seorang pemilih telah pun menghilang kewarganegaraan. Itu yang bukan warga negara ikut senarai Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi itu mana tak masuk kategori ini. Ini jumlah 42,000 bukan warga negara, disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara sebagai bukan warga negara. Apa yang nak masuk kata statusnya? Status apa? Status hilang kelayakan atau status mati? Tak termasuk dalam ni. Dia tak termasuk dalam yang awal. Datuk Speaker, boleh saya sambung sedikit saja? Isu kuasa undang-undang, saya nak betulkan sedikit. Tadi Yang Berhormat Menteri kata fahaman Yang Berhormat Menteri tentang undang-undang, kuasa SPR untuk batalkan nama hanya untuk orang yang sudah mati. Ya, memang itu ada peruntukan 25 peraturan-peraturan dengan izin, Election Registration of Electors Regulation 2002, Regulation 25. Memang 25/2/E, saya baca, deleting the name of any person who the chief registrar is satisfied is dead. Itu memang ada. Tapi tadi pun Yang Berhormat Gombak sudah baca 25/2/G, saya baca dengan izin. Striking out the name of any person who, in the opinion of the chief registrar, is not entitled for any reason to remain or be in the principal electoral roll or the supplementary electoral roll. Kuasa itu ada. Jadi tadi ayat yang dibaca tadi daripada kertas yang Berhormat Menteri ada, itu langsung tak betul. The power is there. Itu SPR tak boleh menafikan. They can cancel those who are dead, yes, clear. Dan mana yang diragui, that is what 25(2)G is about. Sebab dia tak boleh kata saya tak ada kuasa. Memang dia ada kuasa. Tadi saya sudah bagi contoh di mana pengundi di kawasan saya, Ho Heng Tong, dia hidup tapi dibatalkan daripada daftar undi beberapa minggu dulu atas alasan kematian. Dan saya pergi buat dengan dia buat aduan, macam mana orang yang hidup boleh dibatalkan lepas undi 4-5 kali, baru-baru ini dibatal. So they are striking people off who are alive on the basis he's dead. What document did they see dengan izin that he was dead? They did not see a death certificate, they did not see a burial certificate, tapi dia batal nama itu. Dan lepas dia ada komplain, dia masukkan balik sebagai pengundi baru. Saya komplain sekali lagi, baru dia akan proses masukkan balik dalam daftar undi. So dia rela batal macam itu. So bagi saya, Yang Berhormat Menteri, kita tak boleh terima bila dia kata kita dia tak ada kuasa. Dia ada kuasa dalam undang-undang. Ya. Terima kasih Menteri. Nak baca undang-undang. Macam tapi Menteri tidak menegaskan, tidak baca sehabis. Dia tengok 25(2), Menteri baca tadi F, iaitu hilang kewarganegaraan. Ya. G yang dibaca tadi itu jelas. Nah, tak boleh nafi, dia ada kuasa. Dan kuasa ni pula bukan dia boleh sewenang-wenang, bukan discretion pun. Kuasa ni yang kita bagi bukti ini, bukti orang bukan warga negara. Kalau Jabatan Pendaftaran kata negara bukan warga negara, kemudian dia kata no, I'm not sure about the status. It's not the, minta maaf, izin. It's not the business of SPR to ascertain citizenship. It is the business of Jabatan Pendaftaran Negara. They have ascertained is non-citizens involved. Oleh demikian, ada G memotong nama-nama, nama mana-mana orang
pada pendapat ketua pendaftar tidak berhak. Habislah. Apa yang susah sangat ni? Sebab tu kita pertikai nawai itu. Kerana undang macam ini pun masih lagi. Itu yang kita dapat tahu berdasarkan perkiraan atau kajian MIMOS, bukan Pakatan Rakyat. MIMOS yang membawa hal ini ke jabatan kuasa pilihan yang dipengerusi oleh Yang Berhormat Menteri. Tak boleh. Saya ingat yang patut saya cadangkan, Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri kata okey, insya-Allah ini akan dibetulkan, nama-nama ini akan dipadamkan, kalau disahkan mereka ini tidak masuk dalam jabatan pendaftaran. Itu lebih menenangkan suasana dan menunjukkan ada kesediaan SPR untuk membetulkan dari kekecauan yang berlaku. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pematang Pau. Saya rasa dah cukuplah. Saya ambil poin yang sama, please. I think it's a very good point. Saya point yang sama, additional point, Menteri. Additional point, please. Tetapi saya ingin menegaskan di sini bahawa kewarganegaraan ini ada perbezaannya. Kehilangan warganegaraan adalah beza dengan orang yang bukan warga negara. So there are two different things here. Just one point, please. Silakan. Terima kasih. Datuk. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, selain dari apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Subang dan Yang Berhormat Pematang Pau, mereka merujuk kepada peraturan Regulation 25 Akta 2002. Tetapi walaupun peraturan itu ada, saya juga ingin memberitahu Yang Berhormat Menteri dan juga SPR bahawa selain dari peraturan itu yang membolehkan SPR untuk mengeluarkan nama dari senarai electoral roll, ya, dengan izin, kita juga ada panduan di Perlembagaan Persekutuan di mana saya merujuk pada artikel 113 di mana SPR ada kuasa yang sedia ada, iaitu inherent powers. Saya dengan izin baca ini Yang Berhormat Menteri boleh menggunakan artikel 113 subsection 1. There shall be an election commission to be constituted in accordance with article 114, which, subject to the provisions of federal law, shall conduct elections to the House of Representatives and the legislative assemblies of the states and prepare and revise electoral rolls for such elections. Prepare and revise electoral rolls. Ini bermakna they have an inherent power untuk masuk nama dan keluarkan nama. Tertakluk kepada regulation dan mereka ada kuasa. Jadi macam mana SPR kata mereka tidak ada kuasa? Dan saya ingin juga merujuk kepada satu lagi buku yang dikeluarkan oleh Election Commission, Setiausaha Election Commission pada tahun 94. Saya dengan izin baca buku ini, bukan buku Pakatan Rakyat, by the Election Commission, oleh A. Rashid Rahman, The Conduct of Elections in Malaysia. Dengan izin. Although most of the powers of the Commission are carried out by these officers by virtue of the enabling provisions in the Act, the Commission maintains its inherent authority to control and supervise all activities pertaining to the elections. The exercise of such authority is done through specific channels, such as the issuance of relevant directives and guidelines, as and when they are deemed necessary in order to ensure that the tasks to be performed in relation to Part 8 of the Federal Constitution and the various laws and regulations governing elections are carried out satisfactorily. Jadi SPR dan juga kementerian nak nafikan mereka tidak ada kuasa untuk keluarkan nama. They have the inherent jurisdiction, the power to do so. Jadi saya minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Tadi untuk maklumat Yang Berhormat, saya ingin menjelaskan lagi sekali bahawa pihak Jabatan Pendaftaran Negara mengenai isu rekod 42,000 pemilih tadi itu, mereka pihak JPM tidak pernah membuat sebarang kenyataan mengatakan bahawa rekod 42,000 pemilih bukan warga negara. Saya difahamkan sebaliknya, rekod itu dimaklumkan sebagai bahawa rekod warga negara itu yang telah pun didaftar itu tidak aktif. That's the difference yang dipertua di sini. Jadi di sini Menteri, saya tidak ingin lagi Menteri sedikit saja. Saya ingin dapat penjelasan
dari segi undang-undang yang sangat precise. Apa maksudnya rekod daftar dalam daftar warga negara yang tidak aktif? Apa maksudnya? Dia separuh mati, atau dia hidup tapi tak pernah dikontak, atau dia tak pernah guna IC? Sama yang tidak aktif ini, sama mereka boleh pakai buka bank account, dapat loan atau tidak? Maksudnya apa maksudnya in the legal definitions of what you're saying? Tidak aktif. How do you daripada apa yang saya ada di sini, saya telah pun dimaklumkan bahawa mereka tidak ada berhubung dengan pihak JPM. Itulah mereka tidak diiktirafkan sebagai tidak aktif dalam satu tempoh 15 tahun ataupun 20 tahun yang lalu. I don't want atau what is the year? I don't have the year. Yeah, you say. Saya cuma nak clarify. Saya ikut Yang Berhormat Menteri, kebetulan tidak ada di sini, ya, dalam jatuh kuasa berkenaan. Ini jumlah 42,000 dikenal pasti oleh MIMOS. Bila MIMOS kenal pasti bahawa senarai ini tidak terdaftar sebagai warga negara di bawah senarai Jabatan Pendaftaran Negara. Ini barulah jawapan yang diberi 3 bulan kemudian untuk menunjukkan ada sedikit keraguan. Pada masa itu dalam mesyuarat, semuanya perakui bahawa cukup madai dengan keputusan MIMOS itu bila tak nampak dalam senarai Jabatan Pendaftaran Negara, maknanya bukan warga negara. Jadi ini yang saya bangkitkan. Sekarang nak jelaskan bahawa ada sedikit isu apa istilah teknikal yang digunakan oleh yang tidak aktif. Yang Muhammad saya pun lama di belah sana. Ada pula warga negara yang tidak aktif. Boleh Seri Gading bantu lah maknanya. Warga negara ada status, saya ingat ginilah Yang Muhammad. Saya happy rayu kepada Yang Muhammad. Tak apalah jawapan ditulis oleh pegawai hantar kepada Yang Muhammad. Jadi Yang Muhammad bagi pengakuan akan cuba betulkan kepincangan kalau sah. Itu lebih baiklah untuk memberi, untuk jaga kemuliaan Dewan ini daripada istilah baru yang dikenakan dalam undang-undang antarabangsa, warga negara yang tidak aktif. Ya. Terima kasih. Saya ambil beratlah tentang pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Pematang PAUD. Jadi saya rasa mengenai isu yang tadi itu saya tidak dapat lagi menambah apa yang telah pun diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak tanya berkenaan dengan penguasaan akta kesalahan pilihan raya tadi. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri kata bahawa polis yang akan menyiasat. Tapi saya nak tanya di bawah jabatan yang mana ataupun unit mana yang akan menyiasat? Sebab saya ada pengalaman, kita buat laporan polis, IO tu tanya nak siasat macam mana? Ini ialah perkara SPR. Dia kata hantar balik kepada SPR. Jadi saya rasa ada kekeliruan sendiri dalam pihak polis sendiri. Sebab akta ini tidak biasa dikuatkuasakan. IO sendiri tak tahu macam mana nak siasat. Sebab ini berkaitan dengan kesalahan pilihan raya, pendaftaran pemilih umpamanya. Jadi saya rasa ini perlu diperjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk maklumat Yang Berhormat, sememangnya untuk mengadakan sebarang siasatan, satu laporan mesti dibuat kepada pihak polis dulu. Dan selain itu pihak polis akan menyiasat dan juga pihak SPL akan memberi sokongan sepenuhnya kepada mereka kerjasama agar nanti siasatan boleh dijalan dengan lancar. Jadi sekiranya berlaku apa-apa kesalahan, nanti Yang Berhormat bolehlah berhubung dengan pihak SPL supaya pihak SPL dapat memberi kerjasama yang sama pada masa memberi kenyataan ataupun apa-apa yang perlu kepada pihak polis. Ya. Dengan itu